Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Cemicar. Okey gen, pada episod chat seram kali ni, kisah dia mengenai ada dua orang budak sekolah. Yang pertama nama dia Mal, yang kedua nama dia Haziq. Kalau korang nak tahu, si Haziq ni dia ada buat satu perkara yang pelik, iaitu dia pergi pasang CCTV dalam bilik guru. Jadi, kalau korang nak tahu apa yang akan terjadi dekat Haziq ni, korang kena tengok video ni sampai habis. Sebelum tu, aku nak bagi soalan matematik macam biasa. Kalau korang jawab dengan betul dan tepat, korang akan menang duit, semua permainan budak-budak dan semua skin permainan. So, soalan dia berbunyi macam ni. 40 darab 2 tambah 30 jadi berapa? So, jawab dekat komen, okey? Jadi, aku tak nak buang masa. Mari kita baca chat seram tu sama-sama. Okey, gang. So, kita dah berada di dalam chat seram. Mari kita baca sama-sama. Haziq. Ya, Mal? Mana buku latihan aku? Kau cakap nak hantar dekat rumah aku. Iya, nanti aku hantar. Aku ada dekat sekolah lagi ni. Si Haziq ni dia ada dekat sekolah lagi? Hah? Kau tak balik lagi ke? Buat apa? Aku ada kerja sikit. Kerja apa? Kau nak buat apa ni? Kan kebiasaannya pukul 5 dah balik sekolah kan? Aku tengah tunggu tak ada orang dekat sekolah ni. Tengah tunggu orang? Biar semua orang dah balik. Hah? Asal pula kau nak kena tunggu tak ada orang dekat sekolah tu? Pelik kan? Aku nak pasang CCTV dalam bilik guru. Hah? Pasang CCTV dalam bilik guru? Wah. Ini kerja gila ni, Haziq. Kau nak buat apa weh? Kau ni gila lah. Kan? Korang pernah tak pasang CCTV dalam bilik guru? Tak pernah kan? Sebab kita mana pandai nak buat benda tu kan? Sebenarnya, aku macam rasa nak tahu something. Okey, si Haziq ni dia nak tahu something. Kau tahu kan cerita pasal sekolah kita ni? Cerita apa? Cerita pasal sekolah kita ni tempat perkuburan? Ya, betul. Oh, maknanya sekolah Haziq dengan Mal ni adalah tempat kubur dahulu. So, dulu tempat kubur, so dia dijadikan sekolah. Faham tak? Dan orang-orang cakap tempat yang paling keras adalah dalam bilik guru. Habis tu, apa tujuan kau nak pasang CCTV dalam bilik guru? Aku nak tahulah. Apa yang akan berlaku bila waktu malam? Waktu tak ada orang. Okey, jadi kau berharap ada hantu? Ya, betul. Si Haziq ni, dia nak tengok hantu rupanya. Aku dah siap pasang ni. Okey, si Haziq dah siap pasang. Ini gambar daripada CCTV tu. So, tu adalah bilik guru. Kalau jadi apa-apa, kau tak takut ke? Tak tahulah. Aku rasa tak ada apa-apa kot. Santai. Okey, si Haziq ni dia macam husnuzon, stay positif. Suka hati kau lah. Yang penting aku tak nak masuk campur. Eleh. Aku tak ada ajak kau pun. Alhamdulillah. Dah lah, aku nak pergi hantar buku kau ni. Lepas tu aku nak balik. Okey. Pada waktu malam, Haziq cek CCTV yang dia pasang di dalam bilik guru. Okey, pada waktu malam pula ni. Mal. Oh, Mal. Okey, pukul 11. Ada apa?
Asal kau check aku time ni? Aku baru je nak tidur. Si Man ni baru je nak tidur, tiba-tiba si Haziq ni chat. Aku tak sangka CCTV yang aku pasang dalam bilik guru tu. Kenapa? Ada apa weh? Ada seorang perempuan. Ha? Perempuan? Okey, Haziq ada tergambar. Betul lah. Ada seorang perempuan dekat dalam bilik guru weh. Dia tengah buat apa? Aku tak tahu. Scary-nya. Tu orang ke hantu? Kalau orang, dia buat apa dalam bilik guru waktu macam ni? Kan? Betul cakap kau. Si Haziq ni pun setuju. Tak masuk akal. Jadi, tu hantu. Mungkin jadi betul lah. Dalam bilik guru sekolah kita memang tempat yang keras. Habis tu, asal kau bagi tahu dekat aku? Aku kan dah cakap, aku tak nak masuk campur. Si Man ni dia tak nak masuk campur. Sebab daripada petang tadi dia tak nak masuk campur. Tapi si Haziq ni chat dia. Seram lah. Mal. Okey, Haziq hantar video, mari kita tengok. Okey. Apa tu? Astaghfirullahalazim. Haziq. Oh my god. Mal. Hantu tu. Dia tengok ke arah CCTV yang aku pasang. Tiba-tiba je hantu tu berada di depan CCTV. Dia dapat tahu yang kau ada pasang CCTV. Kau dah dalam bahaya ni. Tenang. Jarak rumah aku dengan sekolah jauh. Tapi, esok kau pergi sekolah kan? Macam mana kalau kau kena kacau dekat sekolah? Kalau betul aku kena kacau, aku nak pindah sekolah. Ha? Pindah sekolah? Asal kau beria sangat nak pasang CCTV dalam bilik guru tu? Oh my god. Tak tahulah. Sekarang aku dah rasa menyesal. Sekarang kau baru rasa nak menyesal, Zik? Jangan hantar lagi gambar hatung tu. Aku tak nak masuk campur. Sabar dulu, Mal. Jangan pergi mana-mana. Teman aku. Kisah Haziq ni suruh Mal teman dia. Itulah kau. Sekarang ni baru rasa nak takut. Kau sendiri yang pasang CCTV tu. Cuaca kat sini tiba-tiba jadi sejuk. Aku rasa macam ada orang tengah intai aku lah. Dah lah tu, aku tak nak masuk campur. Janganlah macam ni, Mal. Aku sorang-sorang kat rumah ni. Please, jangan pergi mana-mana, teman aku. Asal pula aku kena teman kau? Mal. Dekat tingkap aku. Okey, apa tu? Dia tu. Seharusnya kau tak melihatku.
Tulisan ni, aku rasa tulisan tu ada kena-mengena dengan CCTV yang kau pasang. Kemungkinan memang ada kena-mengena. Sepatutnya kau tak boleh pasang CCTV tu. Kau dah tengok sesuatu yang kau tak boleh tengok. Betul si Mal ni cakap. Alhamdulillah. Habis tu aku kena buat apa ni? Hantu tu nak datang rumah aku ke? Aku tak tahu, Zik. Asal buku aku berantakan ni? Semua kertas-kertas aku berantakan ke atas lantai. Weh Mal, kenapa? Dekat kertas aku ada tulisan. Mati. Weh, betul lah. Ada tulisan perkataan mati. Uish. Ni dah lain ni. Nyawa kau dalam bahaya, Zik. Kenapa boleh jadi macam ni? Aku tak fikir pula boleh sampai jadi macam ni. Sebab kau terlalu sibuk nak ambil tahu. Sepatutnya kau jangan pasang CCTV tu. Cukup kau dah tahu yang tempat bilik guru tu keras. Kan? Cukuplah kau tahu yang bilik guru tu keras. Okey, jangan memandai-mandai lah nak buat benda yang pelik-pelik. Jadi janganlah buat benda bukan-bukan. Aku nak tahu je ada apa. Aku dengar sesuatu dekat luar rumah. Kau dengar apa, weh? Ini tak mungkin. Asal, Zik? Hantu tu, dia ada dekat luar rumah aku. Betul ke? Weh kan, hantu yang ada dekat dalam bilik guru tu ada depan rumah Haziq. Haziq, kunci pintu rumah kau. Jangan keluar rumah. Oh my god. Tapi macam mana ni? Hantu tu dah datang rumah aku. Dia tengah tengok ke arah aku. Aku pun tak tahu nak buat apa, Zik. Ini semua salah kau sendiri. Please, Ma. Aku takut. Aku dengar ada bisikan kat telinga aku. Bisikan apa? Kau dah nampak aku. Ikutlah bersamaku. Ikut pergi mana? Ikut aku jadi penjaga sekolah. Weh. Astaghfirullahalazim. Maksudnya hantu tu adalah penjaga sekolah kita. Aku tak nak ikut dia. Cepat minta maaf. Hantu tu dah tak ada dekat luar rumah. Dia pergi mana? Aku tak tahu. Dia dah pergi atau dia dah ada dekat dalam rumah kau? Janganlah cakap macam tu. Kalau dia ada dekat dalam rumah kau,
Kau cepat-cepatlah keluar. Mal! Tolong aku! Ya Allah! Cepat lari, Zik! Weh, Gen. Dia merangkap dekat dinding, weh. Ya, aku nak keluar rumah ni. Cepat sikit! Akhirnya Haziq tertangkap sebelum dia berjaya melarikan diri dan sejak saat itu Haziq telah diisytiharkan hilang.